12 tahun lepas tuan-puan, saya bermula dengan Public Gold 100 gram ni hanya sekitar belas-belas ribu sahaja. 13,000, 14,000, 15,000. Tuan-puan bayangkan, itulah harga 13 tahun lepas. Hari ni tuan-puan 100 gram ni dah tak dapat dah belas-belas ribu dah. Hari ni 100 gram ni dah cecah 50,000 lebih. Ini baru cerita 100 gram tuan-puan. Belum lagi saya cerita item yang ni, 250 gram ni. Waktu tahun 2012 tuan-puan, 250 gram ni harga sekitar dalam 30 ke 40 ribu lebih. Seketul ni 250 gram. Hari ni tuan-puan 250 gram ni harga sudah 100 ribu lebih. Lebih kurang 136 ribu hari ni. 136 ribu. So nampak tak peningkatan harga emas yang pada awalnya kita tak boleh nak menjangka, tapi secara jangka masa panjang harga emas confirm semakin lama semakin mahal. Tak ada siapa yang boleh menafikan yang harga emas ni semakin lama semakin mahal. Kalau saya cakap ni mungkin tuan-puan kata tipu lah apalah. Tak ada tuan-puan, tak ada siapa yang boleh menafikan. Sebab ini adalah fakta. Emas kalau kita beli untuk simpanan jangka masa panjang, confirm kita takkan rugi.